Selagi kau pun buat yang haram, tak payahlah nak berasa suci, syok suci, nak khabar sekolahkan orang halal haram. Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh. Dia kata, lagi mu melakukan dosa, tak sadar cakap halal haram lah. Jawabnya salah. Kerana yang tidak melakukan dosa hanya Nabi je. Kalau Nabi saja boleh berdakwah, maka rosak kita. Kata ulama, orang yang melakukan dosa pun juga disuruh berdakwah. Cuma sambil kita suruh orang, jangan lupa diri kita sendiri. Salah benar orang kata, selagi mu ada buat salah, tak boleh suruh orang buat baik. Salah. Konsep Islam, suruh orang buat baik, walaupun kamu tak buat yang baik. Kalau kamu buat yang baik, sama macam yang kamu suruh, lebih baik. Lepas tu kata Imam Ghazali, orang yang tengah berzina sekalipun, dia suruh orang buat baik, dia boleh pahala. Dia tengah berzina, dia tengok ada rapang tak tutup rambut. Dia berkata, pakai tudung olehmu, kerana pakai tudung itu wajib. Dia tengah berzina, dia boleh pahala. Bukan pahala berzina, pahala suruh orang pakai tudung. Sebab nak tunggu tak ada dosa barulah boleh berdakwah. Dah siapa tak ada dosa? Tak ada dosa Nabi ya. Man usima minal ismi, orang yang Allah pelihara dari melakukan dosa. Nabi seorang Jadi Nabi seorang sama mana ada Nabi dah. Jadi kau bandar lah ni. Tak boleh larang orang. Larang tak ada masalah. Tidak ada ulama kata syarat kena suci tak ada.